Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello kepada semua penonton. Sekarang kita orang semua berada di Pantai Kelanang, Kuala Langat, di mana kampung saya sendiri. Jadi teruja apabila diorang nak buat photoshoot di sini. Dan terima kasih kepada Puan Farida kerana sudi mengambil saya sebagai salah seorang model untuk majalah terbaru mereka, iaitu majalah Farida edisi yang akan datang. Dengan tudung Farida, saya nampak lebih anggun dan bergaya. Jangan lupa dapatkan di pasaran atau butik berdekatan anda. Farida, nyata jelita. Saya Raida. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada Puan Farida kerana memanggil saya untuk photoshoot majalah Farida. Saya bersama dengan Farida selama daripada awal lagi tahun 2010. Saya meminati sangat tudung Farida sehingga hari ini, dan kalau boleh selamanya dengan Farida anda nyata jelita. Assalamualaikum, hai, salam nyata jelita. So sekarang ni Zeti baru je lepas habis syuting gambar untuk keluaran majalah Farida yang akan datang. So pertama kali sekali Zeti nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Farida sebab bagi peluang pada Zeti untuk berais di lensa kamera dengan tudung-tudung yang cantik-cantik. Ya Allah, Puan, boleh tak kalau Zeti nak satu batik, please? Okay, batik sangat cantik dan saya nak nasihatkan kat sini peminat-peminat Farida di luar sana, pastikan dapatkan yang original. Jangan terpedaya dengan produk-produk tiruan di luar sana. Dan pastinya jika anda memakai yang original, dengan memastikan tag di belakang ni ada tag Farida yang original. Pemakai yang memakai Farida tu pasti tampil menawan, tampil jelita, dan orang yang tengok kita sendiri pun pasti akan wow, cantiknya. Okay, so pastikan dapat yang original. Jangan terpedaya dengan produk tiruan. Bye-bye. Begitu banyak produk tiruan pada masa kini dan salah satunya tudung Farida. Banyak penipuan di luar sana. Jadi jangan lupa salah pilih, pastikan yang original iaitu Farida. Make sure dia akan ada tag dia dekat belakang tudung, tulisan Farida, okey? Pastikan original.